Saya nak belajar. Panggilan Datuk tu macam mana? Yang Datuk tu untuk siapa? Untuk siapa? Ayah nak explain. Kalau kita panggil Datuk, Datuk lebih layak nak explain. itu patutnya panggilan tu untuk siapa yang macam mana gitu? Okay lah, di Malaysia ni, khususnya kita kata di Pahang, Datuk-Datuk ni satunya mendapat anugerah. Jadi di peringkat Tuanku Sultan. Dia banyak datuk pun, banyak Datuk Seri, Datuk Seri. Dan ada banyak lagi lepas tu Tan Sri. So datuk ni selalunya mendapat penganugerahan daripada Sultan Pahang lah, lalu dari Pahang. Kalau dia Pahang. Daripada Raja Pemerintah. Dari Itu pemerintah. yang tinggi lah. Itu sebagai penghargaan atas sumbangan khidmat bakti yang telah dicurahkan kepada negeri lah. Saya pendidikan seni. So selalu pendapat yang tinggi lah untuk mereka yang dapat Datuk Seri. Contohnya Datuk Khairi Reza. Dia adalah Datuk je lah. Dapat dua Datuk. Berarti kalau Datuk ni ada batas umur atau macam mana? Sebenarnya tiada atas umur juga. Atas perkenaan tuanku lah nak bagi kalau dia ada menunjukkan Prestasi. betul. Prestasi sumbangan yang membanggakan negeri. So dia layak dipertimbangkan, dia akan dapat. Dia akan mendapatlah penganugerahan tu. Kira-kira ada tak yang umur masih muda, dia 20 tahunan dah dapat gelar Datuk? Belum ada. Jangan sangat lah, tak ada. Dan 30 ke atas? 40. 40. Minimal 40. Dia dah banyak dah beriman. Selalunya kalau muda ni Belum. mungkin nampak agak baru kan, cimpung dalam bidang pekerjaan, dalam bidang sosial apa semua. Selalunya yang 40 ke atas ni dah stabil, Dah banyak matang sumbangan, fikiran. dah matang fikiran. Sepatutnya macam tu. Okay, terima kasih. Itulah sedikit sejarah. Cara itu. Jadi saya penasaran tadi kan ada yang panggil Datuk, ada kita panggil Pak Cik kan. Itu jadi kita penasaran, kita belajar sikit lah, dapat ilmu di sini. Okey, terima kasih.